Dia ada dua pilihan warna lagi. Kalau raya ataupun event dekat rumah kan, benda apa yang paling penat tau? Ulang-ulang bancuh air ataupun ais dah cair nak isi ais pula. Tahu macam mana saya settle? Saya pakai water dispenser daripada Modofo ni. So saya ambil yang 12 liter terus. So tak payah nak ulang-ulang bancuh dah. Okey, sebab kalau tengok dalam dia memang full stainless steel tau. Okey, so kalau kita bancuh air panas ke air sejuk, memang tahan lama. So kalau kita masuk ais, lebih pada 1 hari boleh tahan ais tu. Dan satu lagi dekat bahagian pipe ni, biasanya kalau kita tengok dekat tempat kenduri ke apa kan, bila kita dah guna, lepas tu kita nak tutup balik. So dia akan menitik. Tapi Modofo ni, dia tak menitik tau. So maksudnya dia seal cantik lah kat situ. So dah tak payah dah nak lapis-lapis tisu ke apa bawah ni kan. Okey, dan dekat bahagian tapak ni kita boleh buka. Okey, so sama ada kita nak letak bagi dia berdiri macam ni, ataupun kita nak bagi flat terus kan. Okey, just tutup je bawah ni. Okey, dan dia ada pemegang juga kat sini. So senang kita nak ubah-ubah. Tapi serius ibu ayah, memang water dispenser macam ni memang function. Tapi dah halang nak beli tu, ambil yang 12 liter terus tau. Okey, dia ada dua pilihan warna lagi. Dan kebetulan sekarang ni harga tengah promo. So boleh check dekat link.